Okey, kita berada di kolam DS Legacy Sungai Ramai Melaka menggunakan Road U-Pro Blood Spider, Rail System Mansuri 920 pound dan juga U-Pro Leader strike pula. Okey, so ini aku strike ikan pertama. Okay, kalau korang tengok dekat depan tu ada sangkar. Okay, just kalau biasanya kalau ni pot dia kat depan tu, kas je depan sangkar ni. Okay, kita melayan tarik. Lepas tu dekat kolam ni kalau korang datang, mostly ikan akan makan udang. Sebab SP dia orang tak biasa lagi. Yes, SP memang boleh dapatkan hari-hari, tapi dia lagi suka udang, udang fresh. Okay, korang pakai, korang cast di depan ni, bagi jauh sikit ke tengah. Kolong dia semua kat tengah tu, straight 8 kolong kat tengah. Tarik, padu tarikan ikan kat sini. Tarik lagi, kena pula dengan Blood Spider, dengan System Mansuri. Memang ngam. Okey, ikan pertama berjaya dinaikkan. Okey, ikan ni ikan kacing, ikan MJ ataupun ikan sekat merah. Dengan bangganya aku berjalan tanpa mempedulikan orang lain, kemudian menuju di bag dan mengambil. Okey, ikan pertama guys. Ikan yang pertama, alhamdulillah. Okey guys, ini baru lepas pasang umpan kedua. Tak berapa minit ikan terus mencakup umpan dengan ganas dan roketnya. So aku strike ikan kedua. Kali ini penduga kolam, bukan biasa-biasa. Saksikan. Okay, ikan kedua guys. Tengok guys dia punya tarikan. Memang padu. Melentur Blood Spider aku dibuatnya. Alhamdulillah. Inilah guys, kita memancing ni jangan putus asa. Teruskan usaha. Kalau belum dapat, teruskan dan cari mana-mana spot ataupun mana-mana kelemahan kita dan perbaiki. InsyaAllah rezeki pasti akan hadir. Kaci. Kaci. Okey, ikan yang kedua. Alhamdulillah. Alhamdulillah.